Selamat datang. Hari ini, kita nak rungkai satu persoalan yang besar, satu dilema yang sentiasa menghantui kita. Bila kepentingan manusia dan kesihatan planet ni berlanggar, siapa atau apa yang patut kita utamakan? Soalan ni kan bukan sekadar teori je. Cuba bayangkan, kita patut tebang hutan ke untuk buat rumah dan buka peluang kerja? Ataupun kita patut biarkan je hutan tu demi keseimbangan alam? Inilah dia persoalan pokok dalam semua perdebatan tentang alam sekitar. Okey, untuk perbincangan kali ini, kita akan bedah isu ni dari 5 sudut yang berbeza. Mula dari akar falsafahnya, sampailah ke perebutan kuasa kat peringkat dunia. Jom kita mulakan. Isu ni sebenarnya bukan pasal haiwan comel atau ais kat kutub yang cair je. Isu ni adalah pasal dunia macam mana yang kita nak tinggalkan untuk generasi akan datang. Setiap cawan pakai buang, setiap kilometer kita pandu kereta, semuanya ada kesan. Dan kat sinilah konflik tu bermula antara keselesaan kita hari ini dengan kelangsungan hidup mereka pada masa depan. Kalau kita nak betul-betul faham kenapa kita macam selalu je tak sependapat dalam isu alam sekitar, kita kena kenal dulu dua kem pemikiran yang sangat berbeza ni, ekosentrisme dan teknosentrisme. Boleh kata hampir semua debat hijau puncanya adalah pertembungan antara dua falsafah ni. Okey, yang pertama, ekosentrisme. Cuba bayangkan falsafah ni macam ni. Dia tengok alam ni sebagai sebuah rumah yang besar. Manusia pula, kita ni cuma salah seorang penghuni je, bukan tuan rumah. Jadi yang paling penting ialah jaga rumah ni elok-elok walaupun ia bermakna kita kena kurangkan sikit keselesaan peribadi kita. Kat hujung spektrum yang lagi satu, kita ada teknosentrisme. Falsafah ni pula lebih optimis. Diorang percaya yang otak manusia inilah sumber paling hebat kat dunia. Apa-apa masalah pun dari pencemaran sampailah ke perubahan iklim, semuanya boleh selesai dengan teknologi dan inovasi baru. Bagi diorang, kemajuan manusia tak perlu dihentikan. Malah kemajuan itulah kunci kepada penyelesaian. Jadi nampak tak beza paling asas dia? Satu pihak kata, kita ni cuma sebahagian kecil dari alam. Pihak lagi satu pula kata, alam ni wujud untuk kegunaan kita. Dua cara pandang yang sangat berbeza, yang pastinya akan membawa kepada tindakan yang sangat-sangat berbeza. Tapi macam biasalah kan, benda-benda macam ni tak adalah hitam putih semata-mata. Bawah setiap falsafah besar ni, ada lagi cabang-cabang pemikiran yang lebih spesifik. Dan inilah yang membuatkan perdebatan ni jadi lagi kompleks. Contohnya, bawah ekosentrisme tu, ada Gaianism yang bunyinya macam spiritual sikit. Diorang percaya bumi ni macam satu organisma gergasi yang hidup dan bernafas. Lepas tu, ada pula komunalism yang lebih politikal. Diorang kata kapitalism lah punca kerusakan alam dan hanya dengan sistem komuniti yang kecil dan adil, barulah kita boleh hidup harmoni dengan alam. Kalau teknosentrisme pula, ada cabang akomodasi yang lebih konservatif. Diorang percaya sistem yang dah ada sekarang, macam kerajaan, undang-undang, syarikat, boleh diubah suai untuk jaga alam. Manakala cabang intervensi pula lebih radikal. Diorang percaya kita kena campur tangan besar-besaran, guna kuasa pasaran dan teknologi canggih untuk reka bentuk masa depan yang lebih hijau. Okey, cukuplah pasal teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana pertembungan falsafah ni berlaku dalam dunia nyata, dalam perbualan yang kita dengar hari-hari. Kat satu pihak, kita ada golongan pro-pemuliharaan yang terang-terang datangnya dari pemikiran ekosentrisme. Hujah diorang simple je, kitar semula, jimat air, kurangkan plastik. Tapi di sebalik semua tindakan ni, ada satu kepercayaan moral yang kuat. Kita ada tanggungjawab untuk jaga planet ni. Kat pihak lagi satu pula, ada hujah-hujah yang menentang. Bukan sebab diorang jahat, tapi atas sebab-sebab yang lebih praktikal. Contohnya, barang kita semula mahal lah. Leceh betul nak asingkan sampah ni. Atau, kenapa pula aku kena korbankan keselesaan hidup aku? Hujah-hujah ni mungkin kedengaran macam pentingkan diri sendiri. Tapi ia adalah satu realiti yang kita kena akui wujud. Dan jangan salah faham, pertumbungan idea ni bukan setakat sembang kat kedai kopi je tau. Ia membentuk dasar-dasar negara. Ia boleh cetuskan perang perdagangan. Dan ia juga menentukan siapa yang paling berkuasa di peringkat global. Cuba tengok petikan ni dari Deklarasi Rio, satu dokumen PBB yang sangat berpengaruh. Prinsip nombor satunya cakap, manusia merupakan pusat utama. Ayat ni, dia bukan ayat biasa-biasa. Ia tunjukkan betapa dalamnya falsafah teknosentrism tu dah meresap masuk dalam cara dunia ditadbir. Secara asasnya, kita dah macam tulis dalam undang-undang dunia yang, manusia didahulukan. Nak tengok contoh paling jelas? Kita tengok isu minyak sawit.
Bagi negara macam Malaysia dan Indonesia, ia adalah punca rezeki berjuta-juta orang. Tapi, bagi aktivis alam sekitar antarabangsa, ia punca utama penebangan hutan dan kehilangan habitat orang utan. Jadi, siapa yang betul sebenarnya? Dan jangan main-main tau dengan isu ni. Angka 80% ni maksudnya Malaysia dan Indonesia seolah-olah pegang kunci kepada pasaran minyak sawit dunia. Jadi ini bukan lagi setakat isu ekologi. Ini dah jadi isu geopolitik, isu kedaulatan ekonomi. Satu lagi medan perang untuk ideologi ni ialah politik perubahan iklim. Kalau kita tengok timeline ni, memang nampak perjalanannya berliku-liku. Dari protokol Kyoto sampai ke perjanjian Paris, setiap kali kita melangkah ke depan, selalunya ada je yang tarik kita 2 langkah ke belakang. Semuanya bergantung pada siapa yang pegang kuasa kat negara-negara besar. Ini tunjukkan betapa rapuhnya kerjasama global bila kepentingan negara sendiri jadi taruhan. Jadi, kenapa susah sangat nak capai kata sepakat? Sebabnya, hujah-hujah balas yang menentang tu pun kuat juga. Ada yang kata perubahan iklim ni konspirasi ekonomi. Ada yang kata ini semua kitaran semula jadi, bukan salah manusia. Dan hujah yang paling kerap kita dengar, kos untuk lawan benda ni terlalu tinggi dan akan hancurkan ekonomi kita. Inilah antara naratif-naratif yang melambatkan tindakan kita di peringkat dunia. Jadi lepas kita dah tengok falsafah, dah tengok politik yang serabut, kita patah balik ke soalan asal. Di sebalik semua ni, apakah sebenarnya tanggungjawab moral kita sebagai manusia? Yang menariknya, tak kira apa pun anutan kita, seruan untuk jaga alam ni sebenarnya wujud di mana-mana. Dalam etika sekular, ia dilihat sebagai hak generasi akan datang untuk dapatkan planet yang sihat. Dalam tradisi Islam pula, ia lagi mendalam, berakar umbi dalam konsep macam amanah, di mana bumi ni kita pinjam je bukan kita punya. Mizan, kewajipan kita untuk jaga keseimbangan, dan rahmah, sifat belas kasihan kepada semua makhluk, bukan manusia je. Dan mesej ni bukan benda baru tau. Lebih 1,400 tahun yang lalu, Al-Quran dah pun beri amaran macam yang kita boleh lihat dalam ayat ni. Ayat ni secara terus terang kaitkan kerosakan di darat dan laut dengan tangan manusia. Ia bukan sekadar satu pemerhatian, tapi satu teguran dan satu panggilan untuk kita kembali bertaubat sebelum terlambat. Jadi, inilah kesimpulan moralnya. Harimau tak tebang hutan. Ikan paus tak cemari lautan. Antara berjuta-juta spesies kat bumi ni, cuma kitalah manusia yang ada akal untuk faham kesan perbuatan kita dan ada hati nurani untuk pilih yang betul. Jadi, nak tak nak, tanggungjawab jaga rumah kita ni memang 100% jatuh atas bahu kita. So, kita kembali ke soalan asal tadi. Lepas kita dah telusuri falsafah, politik dan moral, soalan ni sekarang untuk anda jawab sendiri. Kat mana anda berdiri dalam spektrum ni? Adakah anda lebih ke arah ekosentrisme atau teknosentrisme? Atau mungkin jawapannya ada kat tengah-tengah? Memang tak ada jawapan yang mudah. Tapi mula berfikir tentang soalan ni, itulah langkah pertama yang paling penting. Terima kasih kerana sudi mendengar.